Perdana Menteri Panglima Haji Ji gagal tarik pelaburan, gagal sediakan peluang pekerjaan. Betul kan, brother? Atau ini semua fitnah dan naratif kosong pembangkang? Maklumlah, mendekat pilihan raya ni kan macam-macam lah fitnah. Di bawah kerajaan JRS baru-baru ini, pimpinan Ketua Menteri kita, Sabah berjaya tarik pelaburan sebanyak RM31 bilion melalui projek Mega East Steel di Sogip Sekitar. Itu pasal pertama sejak kawan-kawan semua. RM6.4 bilion bermula suku ketiga tahun ini. Dan yang paling penting sekali lah, lebih kurang 50,000 peluang pekerjaan akan diwujudkan sepanjang fasa pembinaan dan juga operasi projek ini. Brother, adakah ini boleh berlaku kalau tidak ada... Nampak macam menarik dan kemas hujahan daripada Muhammad Zainal ni. Rupa-rupanya syok sendiri, penuh dengan maklumat yang mengelirukan rakyat Sabah. Mari share, repost dan viralkan VTTN ni supaya kita nak terangkan perkara sebenar apa yang dikatakan oleh Muhammad bernama Zainal, pengikut ataupun cyber trooper daripada JRS. Baik, tanggal 30 November 2022 yang dilaporkan dalam media, kehadiran Haji Ji dan juga Menteri Keusahawanan dan Perindustrian telah diumumkan satu projek sebuah syarikat daripada luar negara, E-Steel ataupun Green Steel, akan melabur dan membina kilang di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sepitang Sogip, dan nilai anggaran pelaburan ini adalah kononnya berjumlah 31 bilion. Projek ini fasa pertama akan dimulakan proses pembinaan kilang pada suku keempat tahun 2023 dan akan disiapkan pada suku keempat tahun 2025. Apa berlaku selepas itu? Rupa-rupanya sejak diumumkan dalam media sehingga pada tarikh ini belum lagi wujud kilang ini. Jangankan kilang, satu cerucuk besi pun tak wujud lagi. Makanya, apakah pengumuman dahulu adalah satu penipuan daripada kerajaan negeri JRS ataupun nak menunjukkan kepada rakyat kononnya ada pelaburan yang besar berjumlah 31 bilion yang didapati oleh kerajaan JRS pimpinan Haji Ji? Baru-baru ini pada 13 hari bulan Jun 2025, semalam, seorang adun daripada Pembangkang, Kelvin Chong, telah membuat laporan polis atas kegagalan syarikat ini untuk membina dan memulakan operasi pembinaan kilang seperti mana yang dilaporkan oleh media pada tanggal 30 November 2022. Apakah ini satu pembohongan? Sekali lagi saya nak nyatakan di sini, pembohongan daripada pihak kerajaan. Dan hari ini telah dijawab oleh Menteri Keusahawanan dan Perindustrian. Dia kata, apa yang diumumkan dahulu adalah sebagai unjuran andaian. Tiba-tiba mereka buat andaian pula. Kan? Biasalah, kerajaan tidak kompeten. Kerajaan temberang, sembang saja lebih. Tetapi hakikatnya tidak mampu untuk dijanjikan mengikut masanya. Dan pada 30 Mei baru-baru ini, satu pelancaran yang diumumkan oleh Ketua Menteri Sabah yang dihadiri oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kononnya pemulaan projek ini fasa pertama akan menelan belanja ataupun pelaburan 6.4 bilion akan dimulakan pada suku ke-3 tahun 2025. Nah, apa sudah janji pada pengumuman yang lepas? Temberang saja kan? Apa yang diucapkan oleh pihak kerajaan, dia kata kenyataan daripada media oleh Kelvin Chong adalah sebagai mengelirukan. Di mana kedudukan mengelirukan ini kita pun tak faham. Kenyataan daripada adun warisan itu tidak mengelirukan sebab berpandukan kepada kenyataan media yang telah dilaporkan pada 30 hari bulan November 2022. Dan lawatan mereka ke tapak di Sogip menjelaskan belum ada pun pembinaan kilang dilakukan. Sedangkan pengumuman telah dibuat bahawa fasa pertama pembinaan kilang ini akan dimulakan pada suku keempat tahun 2023 dan akan disiapkan pada suku keempat tahun 2025. Sebab itulah apabila kerajaan tidak kompeten, kerajaan JRS ini hanya pandai bercakap, hanya pandai berjanji, dan apabila mereka ini kedapatan mengelirukan, kedapatan membohong, kedapatan temberang,
Diorang spin pula kononnya pembangkang mengelirukan dengan kenyataan-kenyataan yang tidak masuk akal. Dan mereka spin pula kononnya itu hanyalah unjuran andaian untuk pembinaan dimulakan. Ada masalah macam-macam, macam-macam perkara yang perlu diberikan perhatian. Okey, saya nak respon kepada Mamat yang bernama Zainal ini. Daripada mana dapat 50,000, anggaran 50,000 yang dia nyatakan peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah? Mana dapat ni? Sedangkan fasa pertama yang akan dimulakan suku ketiga tahun 2025 ni, pelaburan sekitar 6.4 bilion saja. 31 bilion ini belum tentu lagi. Sebabnya kerajaan ini kerajaan yang tidak kompeten. Nanti lepas pilihan raya akan kalah, gagal. Mungkin jumlahnya bila kerajaan warisan naik akan bertambah pula kepada nilai yang lebih tinggi. Sebab itulah hari ini kita lihat selain daripada pelaburan yang masuk ini, tidak ada pelaburan yang lain. Yang ada pun sebelum ini termasuk Kibing adalah daripada MITI, bukan daripada Kerajaan Negeri Sabah. Bukan daripada inisiatif Kerajaan Negeri GRS, tetapi adalah daripada peringkat persekutuan MITI bawa pelaburan ke Sabah. Hakikatnya budak ini nampak cerdik, nampak kemas penghujaan, tapi rupa-rupanya penuh dengan pembohongan, kurang fakta dan membaca teks skrip yang disediakan. Saya nak minta dia jawab, mana datang berita dianggarkan 50,000 dia kata peluang wujudnya peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah. Sedangkan sebelum ini pada tahun 2022 dalam media melaporkan peluang pekerjaan sekitar 10,000 hingga 15,000 dan 1,742 peluang pekerjaan apabila kilang ini mulai beroperasi. Dengan anggaran penambahan pekerja dari masa ke semasa berjumlah 8,000 orang. Jadi tiba-tiba 50,000, macamlah rakyat Sabah ini tidak membaca. Jadi kalau nak buat hujahan, buat seadil-adilnya dan semasak-masak, jangan suku tiang. Kerana ada peribahasa Melayu kata, telajak perahu boleh tarik, boleh undur, telajak kata akan terkantoi. Lebih kuah daripada sudu Mamat ini. Jadi Mat, Zainal, tolong react balik, mana dapatan kamu 50,000 peluang pekerjaan untuk rakyat Sabah? Sila jawab, jangan lari.